Usaha mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi terus diperhebat di Myanmar dengan kebanyakan negara jiran mula menghantar kapal perang dan pesawat bagi membawa barangan berupa bantuan kecemasan serta petugas keselamatan di lokasi yang terjejas. Namun ketika tumpuan terarah kepada usaha menyelamat, Myanmar sekali lagi dikejutkan dengan gegaran susulan 5.1 magnitude yang menggemparkan Mandalay, antara lokasi paling teruk terjejas kali ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS, gempa itu berlaku kira-kira 20 km barat Laut Mandalay. Setakat ini, pihak berkuasa memaklumkan angka korban mangsa gempa bumi di Myanmar kali ini mencecah 1,644 orang, manakala 3,400 lagi cedera. 139 mangsa masih lagi hilang dalam bencana alam yang meranapkan sebahagian besar Mandalay dan Sagaing. Sementara itu, kira-kira 1,000 km dari Mandalay, angka korban mangsa akibat gegaran susulan di Bangkok bertambah 10 lagi individu, menjadikan 17 individu disahkan maut di Thailand. Manakala pihak berkuasa Thailand dalam kenyataannya kepada Bangkok Post mengesahkan 77 orang masih hilang. Kesemua 10 individu terbabit dikenal pasti maut di lokasi runtuhan bangunan 30 tingkat dalam pembinaan di daerah Chatuchak.